Tolonglah. Okeylah, saya nak ambil awak kena supaya awak ni sebagai isteri saya. Apa? Awak. Gapo masalah diri saya kau ni? Tolong awak acu awak imbang mula kena masuk sila awak. Gelak tahu dak itu. Okeylah, nanti saya nikah dengan awak habis orang duk ayat saya tengok bini tu dulu. Hidup dia dulu. Begitu ni. Awak nak saya orang hak sempurna lah. Mesti. Okay. Awak tahu tak jodoh kita mencerminkan diri kita? Maknanya awak nak ayat saya dulu pun. Saya tak ayat. Tapi orang kata jodoh kita tu mencerminkan diri kita. Tapi baik orang kata dia pernah ada kisah tidak. Lepas tu dia berubah ke arah kebaikan daripada dia rasa diri sempurna. Esok-esok kita tak tahu. Kita tak tahu Allah kena uji dia kan ada. Tapi orang tetap akan ngata ke saya. Jadi okey, saya nak ambil awak sebagai isteri saya. Masa lalu awak terlalu gelap. Apa perlu tengok masa lalu? Tengoklah saya lah ni je lah. Penting ke masa lalu saya tu? Mulut orang tak nak tutup tahu tak? Mulut kau boleh tutup? Orang kata gapo pun tak pernah kita buat gapo pun. Orang lain tak pernah nak gapo. Nak buat hati. Awak nak awak nak dengar kata orang ke? Awak dengar kata orang tak bahagia sampai mati lah awak. Lepas tu hari ni saya pelik awak ajak saya pergi masjid Kristen. Tapi bukan masjid Kristen. Tapi kan masa lalu awak kita. Tengok masa lalu awak gelap. Hari ni tiba-tiba ajak pergi masjid. Betul lah saya. Bermakna masa lalu saya tu gelap, masa depan saya cerah. Tengoklah masa lalu ni, jangan tengok masa lalu. Janganlah jahat orang. Setiap orang tu ada ujian masing-masing. Kalau duk tengok ujian tu baik, depan hari kita tak tahu jadi apa. Awak boleh ramah masa depan awak. Awak kata awak baik. Depan hari awak tahu ke awak baik ke jahat? Saya cuba untuk menjadi baik. Awak tahu ke lagi Allah bagi ujian ke awak tahu ke awak boleh lalui dengan lepas ke tak? Tanya awak. Tapi tak tahu malu saya awak. Kalau malu uji saya ni sempurna. Saya nak cari jatuh hak menerima kebaikan dengan awak boleh bimbing awak, bimbing saya. Hak boleh terima masa lampau saya. Hak boleh terima saya tu lagu ni. Saya gitu kalau rasa tak boleh terima saya, awak bercakap sempurna. Tapi depan hari lagi awak jangan nisah. Apa? Kalau awak sempurna masa kini, depan itu awak malah sudah ada kata gapo awak. Cubalah nasib awak. Betul ke gapo dia ya? Betul tak? Jangan pandang orang daripada segi masa lepas. Tengok orang dari masa depan, masa lalu ni. Dia lah kata. Setapau ni. Ada tak ada arah lah. Tak ada arah. Saya tak ada orang lain dah. Tidak kan? Saya baik. Saya boleh cari molek-molek lagi. Awak pandai saya daripada masa lampau. Awak tengok awak baik sangat ke? Isap rokok ni. Baik. Awak nak kata ke saya tapi awak isap rokok. Saya jodoh kita ni mencerminkan diri kita. Lepas tu maknanya masa lampau saya pun gelap juga lah. Tapi tak segelap awak. Eli saya cuba berubah menjadi baik. Bukan macam awak. Puaka. Baik. Betul. Nak tengok kan masa lapar. Tanya orang lah. Jangan tengok orang dari segi penampilan. Kadang-kadang penampilan ni dia boleh apa kata? Nyamar. Nyamar dia? Boleh nyamar. Betul tak? Okey, kira beres dah. Terima kasih kerana menonton live kesan. Beres.